Hai korang, hari ini kita mau buat donat. Jom kita start. Cik nak letak tepung dia ni 4 cawan. Kalau korang nak buat lebih, gandakan je. Sekarang kita letak yeast dia 2 sudu. Kalau korang nak lebih boleh. Sekarang kita letak susu dalam 1 sudu, letak telur sebiji. Air dia tu dalam 100 ml. Kalau korang rasa keras, tambah je air. Sekarang kita letak garam sikit, agak-agak je. Boleh dia sampai dia sebati. Sekarang kita letaklah pelanta dalam 1 sudu supaya dia kita goreng nanti kan dia ada lemak-lemak, makan sedap. Sekarang kita rehatkan dia dalam 1 jam ataupun 40 minit. 1 jam pun dah berlalu pergi. Inilah hasilnya, dah kembang elok dah. Kita buang angin dia dulu, baru kita canai. Sekarang kita canai dia. Cik nak pakai acuan ni je, senang, cepat. Nampak elok kan? Budak-budak suka ni. Okey, dah siap. Kita menggoreng. Minyak kita pun dah panaskan. Dah siap menggoreng tu, kita letaklah gula icing dengan susu tepung. Cik nak letak macam ni supaya senang. Goncang dia. Lepas tu dah siap. Kita letak dalam piring. Inilah hasilnya. Sekarang kita tengok bagian dalam dia. Masakan lembut je. Okey korang, sampai sini je. Bye-bye.